Hujung Sam macam ni lah. Nak beli makan pun tak cukup. Boleh kot buat 2 kali makan malam sekali. Food security ianya bukan sekadar tentang makanan tak cukup. Ia lebih kepada kemampuan untuk akses dan pilih makanan yang sihat dan seimbang. Hai Ibu, Waalaikumsalam Bu. Tak ada, tak buat apa pun. Adalah tengah masak-masak sikit ni. Lagi lagi nak makan. Tak ada apalah Bu. Sikit-sikit je apa yang ada je lah Ibu. Itulah tu. Yalah Bu. Tadi pun dah mendidih ni. Nanti telefon balik kan. Okay, Assalamualaikum. Nak ibu kenyang ini. Apa yang ada ni pun dah cukup. Sampai bila nak makan macam ni? Makan jom. Jom lah. Aku lapar. Jom, lagi pada kelas. Weh, tak makan ke tu? Tak makan ke? Makan lah. Tapi aku tak beli lah. Aku masak ni. Pandai yang kau masak. Kau masak Afiq? Sikit-sikit je apa yang ada. Ayam masak kicap ni. Sorry lah, tak mampu Yang jual penting masak. sihat. Itu yang penting. Kalau aku jenis membeli je. Apa tu? Takoyaki je. Boleh aku beli waffle. Ni lagi sedap, lagi sedap. Ni lagi Ni sedap. lagi. Kau makan je lah. Bagi, makan lah. Makan, sila. Bismillah. Inovasi kadang datang dari cara kita berfikir, bukan dari teknologi yang besar dan canggih, tetapi dari usaha-usaha kecil yang bijak.